Adakah masih berbaloi untuk anda melabur emas walaupun harga emas sekarang meningkat? Kalau nak tahu boleh tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan. Dalam tangan saya sekarang ialah gold bar 20 gram. Harganya sekitar RM2,200 pada tahun 2009. 10 tahun kemudian harganya meningkat kepada sekitar RM4,200. Beberapa bulan yang lalu harganya sekitar RM10,000 dan hari ini harganya meningkat kepada sekitar RM12,600. Kenaikan harga emas hanyalah persoalan masa sahaja. Jadi anda tak perlu rasa tertekan kerana beli emas mahal, kerana hakikat emas tiada satu zaman pun yang anda akan rasa harganya murah kecuali bila ianya dah jadi sejarah. Bagi anda ada simpanan dalam bentuk duit, tukarkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas fizikal kerana ia dapat melindungi kekayaan anda dari inflasi dan kejatuhan mata wang ringgit. Bagi yang ingin mulakan simpanan atau nak alihkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas fizikal, boleh klik link di bio Diana untuk mulakan simpanan emas. Untuk lebih banyak lagi info mengenai simpanan emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.